Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Pada malam ni kita akan mempelajari hadis-hadisnya daripada kitab Bulughul Maram. Kita masih berada pada bab yang berkaitan dengan zikir dan doa, ya. Dan kita malam ni sampai pada hadis 1589 insya-Allah, ya. Kita tengok teks dia tuan-tuan, ya. Tuan-tuan jangan tengok terjemahan dia, ya. Tuan-tuan bila dalam kelas tadabbur Quran ke, kelas hadis ke, ya, kita tengok teks Arab dan ustaz terjemahkan. Sebab sebahagian terjemahan kadang-kadang kurang tepat, ya. Jadi ustaz betulkan, ustaz baiki. Auzubillah minasyaitonirrajim. Ya, pada semua jamaah, ya, beri perhatian muka surat 910. Ya, teks hadis dia an Abi Hurairah, ya. Jadi an tu daripada. Maknanya hadis ini, ya, diambil oleh apa ni Imam Ibnu Hajar, ya, daripada apa kita panggil, ya, hadis yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah. Jadi Abi Hurairah, ya, dia cerita, dia kata qala, dia berkata kana Rasulullah. Kana tu mana dulu Nabi masih hidup. Kana tu was, ya, Nabi, ya, when he was alive, ya, macam itulah maksud dia. Ketika Nabi hidup, ya, apa Nabi buat? Nabi baca. Apa yang Nabi baca? Zikir apa Nabi baca? Itu kita akan tengok. Jadi Nabi, ya, apa yang Nabi buat? Ya, Nabi membaca apa yang Nabi baca, iza asbaha, iza apabila. Ya, jadi apabila ni merujuk kepada conditional sentence lah tuan-tuan, ya. Apabila ni. Ya, apabila, jika, kalau tu, ya. Gitu kita panggil sebagai apa? Sebagai ayat-ayat yang berbentuk conditional lah. Conditional ni mana ayat syarat. Ya, contoh apabila kamu apa kita panggil, ya, apabila kamu rajin, ya, insya-Allah kamu akan berjaya. Jadi, ya, jadi disebut apabila, ya, ataupun jika kamu belajar bersungguh-sungguh, ya, insya-Allah kamu akan berjaya. Jadi itu semua dalam bentuk conditional. Mana kalau kita tak bersungguh-sungguh, ya, tak berjaya lah. Ya, jadi itu dia punya syarat dia, ya. Apabila seseorang itu menyedari bahawasanya dia ni makhluk Allah, ya, nescaya suatu hari nanti dia akan mati, ya. Jadi itu pastilah sebab iza kan. Jadi kalau jika kamu bernasib baik kamu akan bertemu dengan kawan lama pada hari ini. Itu jika boleh boleh berlaku, boleh tidak. Tapi kalau, ya, kalau tu sesuatu yang mustahil berlaku. Kalaulah Nabi Muhammad masih hidup, ya, Nabi Muhammad dah wafat dah. Memang Nabi hidup tapi dalam alam barzah, ya, bukan dalam alam nyata seperti mana kita sekarang. Jadi kalau sesuatu yang pasti berlaku, dia guna iza apabila. Ya, kalau 50-50, jika. Kalau mustahil berlaku, kalau, ya. Jadi dalam hadis ini disebut iza, ya. Dalam Quran pun banyak sebut iza jaa nasrullah, apabila datang pertolongan Allah. Jadi iza ni sesuatu yang pasti berlaku, ya. Pertolongan Allah pasti akan datang. Cuma it's a matter of time, ya. Kadang cepat, kadang lambat. Kadang Allah bagi sikit-sikit, ya, macam kita cerita Palestin ni, ya, tak ada ke Allah nak bantu kan, ya, dah tentulah Allah bantu. Kalau tak bantu lama hancur habis dah tuan-tuan, ni memang hancur dah, ya. Tapi masih lagi ada yang hidup, masih lagi ada apa kita panggil tentera Hamas masih ada lagi, ya, belum dapat dikalahkan. Jadi, ya, kita kata masih ada kekuatan, ya. Jadi sebab apa? Sebab Allah bantu. Dan serangan pihak musuh, ya, kadang-kadang gagal. Ya, berjaya membunuh umat Islam betul, ya, tetapi tidaklah berjaya pada apa kita panggil, ya, pada skala besar kita kata, ya. Tapi kalau kita kumpulkan selama 70 tahun memang ramailah yang mati, yang syahid kan. Tapi maknanya nak bagi tahu sebab Allah tolong itu, kerana masih ada orang Palestin yang menjaga solat,
ya, masih lagi mereka mengamalkan Islam dalam hidup mereka. Walaupun susah, ya, kesabaran dia tinggi, tawakal pada Allah tinggi. Jadi Allah masih bantu mereka, ya. Kemenangan mutlak, ya, akan datang, ya, tetapi it's a matter of time. Mungkin zaman kita, mungkin 5 tahun lagi, mungkin 10 tahun, mungkin kita tak tahu. Itu semua dalam pengetahuan Allah. Tapi pasti Allah tolong. Itu iza. Jadi kata Abu Hurairah, ya, Nabi dulu, ya, iza asbaha, bila Nabi berada pada waktu subuh, ya, waktu subuh ni waktu pagi lah, awal pagi. Jadi bila asbaha ni mana merujuk kepada waktu selepas terbit fajar, tuan-tuan, ya. Dalam hadis disebut dua biasanya. Asbaha, satu lagi amsa. Tuan-tuan boleh highlight kan, ya. Jadi tuan-tuan tengok pada apa kita panggil, ya, pada perkataan asbaha tu. Tuan-tuan boleh tengok, ya. Iza asbaha, sebelah kanan, muka surat 911, sebelah kanan atas sekali. Iza asbaha. Asbaha tu merujuk kepada apabila masuk waktu pagi. Masuk waktu pagi tu fajar lah, subuh. Ya, awal pagi dipanggil subuh. Jadi tuan-tuan highlight kan, ya, boleh bulatkan. Iza asbaha, ya, apabila masuk waktu pagi. Tengok terjemahan, ya. Tiba waktu pagi. Bila tiba waktu pagi, ya. Waktu pagi itu maknanya selepas terbit fajar. Terbit je fajar, ya, dah siang dah. Terbit fajar. Ya, terbit fajar tu maknanya permulaan siang. Ya, kita panggil subuh ataupun pagi lah, ya. Tu dia punya istilah dia. Jadi bila masuk je waktu subuh, ya, maknanya tak perlu tunggu solat subuh dulu. Ya, masuk je waktu subuh, azan Allahu akbar, masuk waktu dah. Jadi bila masuk waktu subuh, ya, dah boleh baca dah. Allahumma bika asbahna. Ya, baca. Ya, apa yang Nabi baca? Allahumma, wahai Allah, bika asbahna. Dengan rahmatmu, kena tambah, tuan-tuan. Ya. Jadi di sini terjemahkan, dengan taat kepadamu kami berada di pagi hari. Ya, dengan rahmatmu tu lebih tepat. Ya, bika maknanya birahmatika. Dengan rahmatmu, dengan inayah pertolongan Allah, asbahna, kami masuk waktu pagi, kami sampai pada waktu pagi. Wabika amsaina, dan dengan rahmatmu kami sampai pada waktu malam. Ya, amsaina. Selalu dia orang terjemahkan petang. Ya, amsa ni bukan petang, tuan-tuan. Ya, amsa ni waktu buka. Ya, sebab tu disebut amsaita. Amsaita maknanya kamu dah masuk waktu malam. Ya, bila masuk waktu malam baru boleh berbuka. Jadi petang tak boleh buka, tuan-tuan. Ya, buka bila amsa. Ya, asbaha mula puasa, amsa boleh buka dah. Ya, asbaha mula puasa. Ya, sebab apa? Sebab sebelum terbit fajar masih boleh makan, masih boleh tahajud. Jadi bila asbaha saja masuk waktu subuh, maknanya terbit fajar, bermulalah kita menahan diri daripada makan, minum dan sebagainya. Ya, makan, minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ya, bila berakhir, ya, berakhir ialah bila amsa. Amsa maknanya bila tenggelam matahari, masuk waktu malam. Waktu malam bermula daripada maghrib, ya, boleh buka puasa. Sebab tu asbaha mula puasa, amsa dah boleh buka dah. Maknanya berakhir puasa, ya. Jadi takkan petang. Kalau amsa tu petang, tak boleh buka lagi, tuan-tuan. Kalau buka, batal puasa kita. Okey, ya. Jadi kata Abu Hurairah, Nabi dulu masih hidup, ya, apabila masuk waktu pagi, maknanya bila terbit fajar, sama je tu, terbit fajar maknanya bermula siang. Bermula siang tu bermula dengan pagi ataupun subuh kita panggil. Bila masuk waktu subuh, ya, bila terbit fajar, bila bermula awal pagi, Nabi pun baca Allahumma bika asbahna. Allahumma, wahai Allah, bika, dengan rahmatmu, asbahna, kami ibu tuan-tuan, ya, asbahna, kami berada pada waktu pagi. Dengan rahmat Allah lah kita hidup balik, tuan-tuan, ya, lepas kita mati. Hidup apa ni, kematian tu pada tidur lah, tidur tu mati, ya. Tidur tu merupakan satu juzuk daripada kematian. Ya, satu juzuk daripada kematian. Maknanya sejenis kematian. Kerana ramai orang tidur tak bangun-bangun. Ya, mati dalam tidur. Ramai. Ya. Dan waktu kita tidur, kita tak mampu kawal diri kita. Ya, bergolek sana, bergolek sini. Kalau Allah tak kembalikan roh kita, maka kita meninggal lah, tuan-tuan. Ya, tapi kalau Allah kembalikan dengan rahmat dia, maka boleh kita berada pada waktu pagi. Sebab tu kita kata, apa ni, apa kita panggil, ya, wahai Allah, dengan rahmatmu kami berada pada waktu pagi. Ya, kami berada pada waktu pagi, awal pagi, subuh. Ya, kalau tak rahmat Allah, tak hidup kita, tuan-tuan. Dengan rahmat Allah tu lah kita hidup. Ya. Wabika amsaina, dan dengan rahmat Allah juga nanti petang nanti ataupun malam nanti kami berada pada waktu malam. Ya, dengan rahmat Allah kami berada pada waktu pagi, dan dengan rahmat Allah kami berada pada waktu malam ataupun
selepas tenggelam matahari. Kerana tenggelam matahari baru boleh berbuka puasa, tuan-tuan. Ya, jadi kita kena faham dia punya istilah tu. Ya, jangan jangan kita ikut orang, tuan-tuan. Ya, sebab bila kita belajar kita tengok teks. Ya, kita tengok teks hadis tu. Jadi bila teks tu kata macam tu lah. Kemudian wabika nahya, dengan rahmatmu kami hidup wahai Allah, dengan rahmatmu, ya, rahmat Allah lah kita ni hidup. Wabika namutu, dan dengan rahmat engkau juga ya Allah, ya, kami mati. Jadi kita nak supaya Allah rahmat kita masa hidup, dan ketika mati pun Allah rahmat. Kerana dengan rahmat Allah tu kita dapat masuk syurga, tuan-tuan. Wa ilaikan nusyur, ya, dan kepadamu wahai Allah, ya, kami apa, ya, kami akan kembali, ya, ataupun kami akan dikumpulkan, ya, daripada daripada apa kita panggil, ya, daripada nasyarah, ya, jadi nasrun, ya, nasrun ni mana tempat berkumpul lah, ya, tempat kumpul, ya, ataupun tempat tempat apa ni, macam di Putrajaya tu, ya, Yayasan Restu tu dipanggil kilang Nasrul Quran, kilang, ya, mengumpul ataupun menerbitkan Quran. Quran dikumpulkan di satu tempat, ya, Nasrul Quran dipanggil, ya, ataupun tempat kita mengedar-edarkan. Itu dalam dalam konteks dunia lah, ya. Tapi di akhirat besok tempat kita berkumpul lah, ya, tempat semua manusia daripada kubur yang berbeza-beza daripada seluruh dunia ni, tuan-tuan, dikumpulkan dalam satu tempat, daripada di satu tempat dipanggil mahsyar, ya. Kemudian wa iza amsa, dan apabila masuk waktu malam, permulaan malam, ya, mana selepas tenggelam matahari. Amsa tu bukan petang, tuan-tuan, ya. Amsa tu ialah malam, ya, permulaan malam, bukan malam gelap, ya. Sebab bila maghrib belum gelap lagi. Gelap malam tu isyak, ya, gelap malam isyak. Sebab apa gelap malam isyak? Sebab isyak tu waktu yang datang selepas hilangnya mega merah di kaki langit. Sebab tu dipanggil maghrib. Maghrib mana tenggelam matahari. Tapi dah gelap tak? Belum gelap. Ya, kerana mega merah, ya, dipanggil asyafaqul ahmar. Mega merah masih ada di kaki langit. Selagi mega merah masih ada, maghrib masih ada. Hilang mega merah, berakhir maghrib. Walaupun isyak tak masuk lagi. Ya, jadi jangan tertipu, tuan-tuan, ya. Ramai orang kata, aku tak sembahyang maghrib lagi. Isyak pukul apa? Dia tanya isyak pukul apa? Isyak 8 suku contoh. Dia kata, okey, ada lagi sekarang baru pukul 8, 15 minit lagi. Bukan, bukan, tuan-tuan. Ya, sebab walaupun isyak 8.15, kadang-kadang 8.10, 8.9 minit dah hilang mega merah. Jadi Nabi sebut maghrib, kita dah baca dulu, ya. Maghrib ni bila tenggelam matahari, bila berakhir maghrib, bila hilang mega merah. Ya, dalam mazhab Syafi'i pun macam tu, tuan-tuan. Ya, bila hilang mega merah. Dulu dalam mazhab Syafi'i lagi ketat, ya, masa Imam Syafi'i duduk di Iraq, masa tu dia duduk di Baghdad di Iraq, ya, dia belajar daripada guru-gurunya di kalangan apa ni, Imam mazhab Abu Hanifah lah. Ya, jadi antaranya ialah Imam apa ni, Imam Hasan Asy-Syaibani, ya, seorang sahabat dia. Imam Hasan Syaibani ni kawan baik pada Imam Syafi'i masa belajar dengan Imam Malik di Madinah. Jadi terpisahlah, ya, sebab lepas Imam Malik meninggal, Imam Hasan Syaibani balik ke Iraq, ke Baghdad. Imam Syafi'i pergi ke Yaman bekerja. Ya, sebab Imam Syafi'i dia kena bekerja lah, ya, sebab dia bukan daripada keluarga kaya. Ya, bapa dah meninggal, dia anak yatim kan. Jadi dia membesar tu dengan ibu tunggal, mak dia. Jadi selepas Imam Malik meninggal, dia boleh belajar dengan Imam Malik pun sebab Imam Malik ni orang kaya. Ya, Imam Malik sponsor Imam Syafi'i belajar di Madinah tu. Lepas habis, Imam Syafi'i kena bekerja lah, bekerja di Yaman. Ya, jadi Imam Syafi'i dituduh nak menggulingkan kerajaan, ya, kerajaan apa? Kerajaan kerajaan apa ni? Apa kita panggil Abbasiyah lah pada masa tu. Ya, jadi kerajaan Umayyah dah jatuh dah, habis dah, ya, kerajaan Abbasiyah zaman apa ni, Sultan Harun Ar-Rasyid. Jadi Imam Syafi'i dituduh adalah, ya, orang tak suka dengan dia. Macam biasalah, tuan-tuan, ya, kita duduk di negeri orang. Sebab Imam Syafi'i orang Mekah, lahir di Gaza, besar di Mekah, ya, mak bapak dia orang Mekah, belajar di Madinah sampai umur 29 tahun, dapat kerja di Yaman. Yaman bukan tempat dia, ya. Jadi macam biasalah, mungkin orang tak suka sebab dia perform kerja bagus, prestasi kan. Jadi orang tuduh dia nak gulingkan kerajaan. Dia ditangkap, ya, dibawa, dibicarakan di Baghdad, di mahkamah di Baghdad, dan beliau telah diwakili oleh kawan baik dia yang merupakan peguam, ya, peguam bela, ya. Siapa peguam bela tu? Imam Hasan Asy-Syaibani, anak murid Imam Abu Hanifah. Itu yang dia dibantu, dan memang terbukti dia tidak bersalah.
Ya, dan dia pun bebas, ya. Lebih-lebih lagi Imam Syafi'i ini background dia sebab dia daripada Quraisy. Walaupun dia bukan Bani Hashim, dia Bani Al-Muttalib. Tuan-tuan ya, jangan lupalah ya, Imam Syafi'i daripada Bani Al-Muttalib. Al-Muttalib ni siapa dia, Kak Nak? Al-Muttalib ni siapa dia? Adik kepada, Adik kepada apa ni? Tok Nabi ni lah. yalah. Nabi tu apa? Family Nabi tu apa? Bani apa? Bani Nabi Hashim. Muhammad, Bani Hashim. Ya, jadi Al-Muttalib tu adik Hashim tu lah. Adik Hashim. Ya, tuan-tuan jangan lupa lah. Ya, dia empat beradik semua. Ya, bapa dia Abdul Manaf. Abdul Manaf ada empat anak. Yang pertama paling besar Hashim. Tuan-tuan kena salin lah. Ya, sebab nanti tuan-tuan lupa. Sebab kita akan jumpa banyak kali tuan-tuan. Ya, jadi anak kepada Abu apa? Abdul Manaf. Abdul Manaf. Bukan Abdul ya. Abdul Manaf. Ya, anak daripada Abdul Manaf ada empat orang lelaki. Yang pertama Hashim, anak sulung. Itu yang Nabi daripada Bani Hashim tu. Ya, moyang Nabi tu. Kemudian adik pada Hashim Al-Muttalib. 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 Adik dia. Kemudian ada siapa seorang lagi Naufal nama dia. Seorang lagi ialah Abdul Syams. Ada empat. Ya. Hashim. Nombor dua Al-Muttalib. Nombor tiga Naufal. Nombor empat Abdul Syams. Daripada Bani Hashim. Hashim tu dapatlah Abdul Muttalib. Nabi Abu Talib. Hamzah. Semua tu. Keluarga Nabi. Bapa Nabi tu semua Bani Hashim. Kalau Al-Muttalib. Al-Muttalib tu Imam Syafi'i lah. Ya, dia adik kesayangan pada Hashim. Sebab tu nanti bila Hashim meninggal, ya, kerana Hashim tak ada anak lelaki yang layak untuk menjadi gubernur, menggantikan bapa dia, ketua orang Mekah, ya. Maka Al-Muttalib lah jadi caretaker tuan-tuan. Al-Muttalib. Ya, pasal Al-Muttalib yang apa yang rapat dengan Hashim. Hashim percaya pada dia. Ya, walaupun Hashim ada adik yang lain, ada Naufal, ada Abdul Syam. Ya, jadi daripada Abdul Syam tu nanti dapatlah Bani Umayyah. Bani Umayyah tu daripada Abdul Syams. Ya, Bani Hashim Nabi tu daripada Hashim tu. Imam Syafi'i daripada Al-Muttalib. Jadi Imam Syafi'i ya dia bukan Bani Hashim tapi dia adik kesayangan pada Hashim. Jadi dia close lah tuan-tuan rapat. Sebab tu dalam perang Badar tuan-tuan ya ni sebab tu bila tuan-tuan tahu dia daripada kabilah mana dalam perang tuan-tuan dah tahu dah ya masa perang Badar ketika tiga Bani Umayyah datang untuk lawan ya sword fighting tuan-tuan. Dia one to one maknanya dipanggil single combat sebab dalam perang sebelum dia perang secara ramai-ramai secara mass ya dia akan perang secara one to one ya single combat dia panggil ya kalau zaman cowboy maknanya guna pistol lah ya gun fighting lah ya tapi kalau zaman dulu sword fighting lawan pedang ya jadi apa yang berlaku ya orang Quraisy ya yang diketuai oleh apa ni Bani Umayyah ya mereka cabar apa ni apa kita panggil pemuda-pemuda ataupun pahlawan daripada kalangan orang Islam. Jadi tiga orang. Ketiga-tiga tu Bani Umayyah. Ya. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah dan anak pada Utbah, Al-Walid bin Utbah. Tiga-tiga ni Bani Umayyah. Bani Umayyah second. Ya, dalam ranking, Bani Hashim nombor satu, nombor dua Bani Umayyah, nombor tiga Bani Makhzum. Ketua orang Quraisy pada masa tu Bani Makhzum. Siapa dia? Abu Jahal. Abu Jahal Bani Makhzum. Khalid bin Al-Walid Bani Makhzum. Ya. Ikrimah bin Abu Jahal Bani Makhzum. Tapi Bani Umayyah siapa dia? Ya, patutnya Abu Sufyan. Abu Sufyan dia pergi bawa barang dagangan. Dia tak ada dalam perang Badar. Jadi bapa mertua dia ada Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, ya. Dan juga apa ni adik ipar kepada apa ni siapa tadi? Ya, pada Abu Sufyan, Al-Walid bin Utbah. Jadi tiga-tiga ni tuan-tuan pada Bani Umayyah, dia cabar pahlawan daripada orang Islam. Bila dia cabar tuan-tuan, Nabi hantar orang Ansar. Ya, Nabi arahkan orang Ansar untuk cabar. Ya, orang Mekah tak nak lawan. Pasal apa mereka tak nak lawan? Sebab tidak sekufu, tidak level, tak sama tuan-tuan. Not from the same level. Ya, jadi orang Mekah yang Bani Umayyah tadi, dia kata kami ini bukan lawan kami. Orang Madinah bukan lawan kami. Kami nak lawan dengan orang Quraisy juga. Maknanya tuan-tuan, nak lawan, nak bunuh orang pun dia pilih bulu tuan-tuan. Ya, ini orang Mekah. Dia memang jaga betul dia punya status quo dia tuan-tuan. Jadi dia kata kami tak nak lawan orang Madinah. Orang Ansar ni bukan level kami. Kami nak orang Quraisy juga. Oleh kerana mereka ni Bani Umayyah, Nabi kena hantar Bani Umayyah juga. Ya, ataupun lebih tinggi daripada Bani Umayyah. Lebih tinggi daripada Bani Umayyah siapa dia? Bani Hashim. Tuan-tuan, daripada ranking, Ustaz ada sebut dua ni ya. Ranking Bani Hashim nombor satu. Nombor dua Bani Umayyah, nombor tiga Bani Makhzum.
Bani Hashim, Abu Talib ketua dia. Ya, Bani Umayyah, Abu Sufyan. Ya, Bani apa? Bani apa kita panggil? Ya, Bani Mahzum, Abu Jahal. Semua Abu tuan-tuan, tiga-tiga. Ya. Tuan-tuan jangan tertukar dengan anak Abdul Manaf tadi. Anak Abdul Manaf tadi, ya, moyang Nabi lebih atas lagi, ya, moyang Nabi nombor dua, ya, dia ada anak 4 orang. Hashim, tentu itu jadi Bani Hashim tadi. Yang kedua Al-Muttalib, ya, Bani Al-Muttalib. Nombor tiga Bani Naufal, nombor empat Abdul Syam. Daripada Bani Abdul Syam tu dapatlah Bani Umayyah tu. Bani Umayyah tu mana anak, ya, anak cucu kepada Bani Umayyah tadi. Jadi asalnya mereka daripada family yang sama tuan-tuan, tapi dah pecah lah. Ya, Bani Hashim paling tinggi. Jadi Nabi pun hantar Bani Hashim, ya, untuk lawan dengan Bani Umayyah. Jadi barulah mereka nak lawan. Siapa Bani Hashim tu? Saidina Hamzah. Takkan mereka nak tolak Hamzah, ya, pahlawan Bani Hashim. Jadi baru nampak apa ni satu level. Yang kedua siapa dia? Yang kedua ialah Saidina Ali tuan-tuan. Ali bin Abi Talib daripada Bani Hashim juga. Nabi punya apa? Nabi punya sepupu, ya. Pasal apa Ustaz tak sebut Ali itu Nabi punya menantu? Ya, jawapannya apa sebab? Apa sebab bang Ustaz tak kata dia menantu? Kan dia kahwin dengan Fatimah kan. Tapi Ustaz tak sebut dia menantu Nabi. Ustaz hanya sebut dia adalah sepupu Nabi dan anak angkat Nabi. Kenapa tuan-tuan? Ya. Jawapannya senang je kerana dia tak kahwin dengan Fatimah lagi. Ya, kahwin Ali dengan Fatimah selepas perang Badar. Jadi dalam perang Badar Ali bukan datang sebagai menantu Nabi belum. Ya, Ali hanya sebagai anak angkat Nabi dan juga sepupu. Jadi Ali datang, Bani Hashim, orang terima. Nombor tiga siapa tu, tuan-tuan? Ya, Nabi tak hantar Bani Hashim, Nabi hantar Bani Al-Muttalib. Ya, jadi namanya Ubaidah bin Al-Haris. Al-Haris ni keturunan Al-Muttalib. Barulah apa kita panggil ya, barulah Al-Muttalib. Dua tadi Bani Hashim. Kalau semua Al-Muttalib pun mungkin Bani Umayyah tak terima. Pasal apa dia terima Al-Muttalib, tuan-tuan? Ya, Al-Muttalib ni kerana yang pertama dua tu dah Bani Hashim, satu je Al-Muttalib. Ya, dan Al-Muttalib tu adalah merupakan anak ataupun adik kesayangan kepada Hashim, ya, dan mereka ni semua adik-beradik. Hashim, ya, Al-Muttalib dan juga apa ni siapa tadi apa Abdul Syam. Ya, mereka ni family. Jadi mereka ni mereka macam itulah tadi tuan-tuan. Mereka ni tengok bulu. Ya, kalau tak level tak mahu dia tuan-tuan. Ya, dia ada kasta. Ya, orang Mekah ni ada kasta macam Hindu ada juga. Ya, ada Brahmin, kita kata ada Paria, ya, walaupun Paria tu ada PhD, kita kata. Dia doktor pakar, kita kata, ya, dia surgeon, dia doktor pakar. Ada PhD lagi tuan-tuan, ya. Sebab nak jadi doktor pakar tak mesti ada PhD, master cukup dah. Tapi dia ada PhD pula, mengajar universiti, full professor. Tapi oleh kerana dia daripada Paria, boleh tak dia nak meminang daripada Brahmin? Tak mahu dia tuan-tuan. Ya, tak mahu, tak benar kan. Ya, kecuali dia kahwin lari lah. Tapi kalau ikut susu galur, maknanya formality tak mahu dia. Tak boleh dia tuan-tuan. Walaupun dia profesor universiti, ya, dia surgeon, ya, doktor pakar di hospital, kita kata, tak mahu dia. Ya, walaupun bijak, walaupun pandai, walaupun handsome, tak mahu dia tuan-tuan. Dia kira bulu. Ya, Arab dulu pun sama tuan-tuan. Ya, Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, Bani Naufal, ya, dan juga Bani Abdul Syam. Jadi ni yang power-power lah tuan-tuan, ya, daripada anak Abdul Manaf. Tapi nanti pecah lah, ya. Bani Hashim satu grup, Al-Muttalib grup lain. Ya, Bani Naufal, ya, Bani apa? Bani Abdul Syam ataupun Bani Umayyah. Macam itulah tuan-tuan, ya. Tu dia punya cerita dia. Jadi kalau kita nak sebut tentang Arab ni tuan-tuan, sebab tu kena belajar sirah lah. Ya, sebab kalau kita tak belajar sirah, kita main masuk belajar hadis, belajar Quran je, dia tuan-tuan ada missing link nanti. Sebab kita tak tahu, kita kata pasal apa pasal apa, kita akan selalu tanya-tanya soalan. Dia tak boleh tuan-tuan, ya. Sebab untuk layakkan kita memahami dengan baik tuan-tuan, ya, unless kalau tuan-tuan sekadar nak tahu saja, ya, nak tahu-tahu saja, tu tak apalah kan. Tapi kalau betul-betul nak tahu, nak belajar, dia memang sirah pun kena belajar, hadis pun kena belajar, Quran tafsir pun kena belajar, tadabbur, ya, bahasa Arab pun, baru dia jadi. Kalau tidak, tak mahu dia tuan-tuan, tak cukup. Tuan-tuan tak cukup alat untuk belajar. Ya, untuk memahami itu tak cukup alat. Ya, macam kita nak tebang pokok lah kan. Kita nak tebang pokok kena ada peralatan dia. Kalau tak cukup peralatan, macam mana nak tebang? Bolehlah tebang. Pakai kapak tapi letih lah tuan-tuan. Ya, orang pakai mesin. Ya, orang pakai peralatan canggih. Ya, tiba-tiba kita nak pakai kapak aja. Kalau nasib baik ada kapak, kalau kita hanya ada parang, lagi lama lah tuan-tuan. Ya, jadi boleh tebang, boleh. Tapi ambil masa lama dan letih badan kita tuan-tuan. Ya, macam tu cerita dia. Okey, ada apa-apa soalan? Berkanap, ya?
Al-Haris tu anak Al-Muttalib. Dia ada anak nama Al-Haris ya, Ustaz? Ada tu. Sama macam Hashim pun ada anak Al-Haris juga. Sama kan? Ya. Jadi maknanya itulah kena ada susu galur tu. Kalau tidak memang kita kata Al-Haris bukan anak Hashim. Ya, anak sebenarnya Al-Haris tu bukan anak Hashim ya. Al-Haris tu ialah anak Abdul Muttalib, anak sulung. Nabi punya pak long nama Al-Haris. Ubaidah tadi ya, dulu pun Ustaz ingat Ubaidah ni anak kepada pak long Nabi bukan. Jadi dia bukan Bani Hashim, dia Bani Al-Muttalib. Jadi maknanya Al-Haris yang lain tuan-tuan. Ya, macam itulah. Jadi nanti ada pula isteri Nabi kan lagilah ya, kita kata Maimunah binti Al-Haris tu Al-Haris lain pula. Ya, Juwairiyah binti Al-Haris orang Badui, ya lagi tak ada kena-mengena. Tak apalah ya, terima je lah dulu ya, bahawasanya Al-Haris ni memang antara nama popular. Al-Haris nama popular ya, antara yang popular lah pada masa tu. Fatimah, kalau perempuan Fatimah, kalau lelaki Al-Haris, antara yang popular lah ya. Abdullah memang ramai lah ya. Okey, itu cerita dia tuan-tuan. Balik pada kita punya hadis tadi. Jadi Nabi sebut ya, melalui Abu Hurairah, Abu Hurairah kata ya, dia kata apa? Dia kata Nabi dulu, maknanya dia melihat pada Nabi punya perlakuan lah ya, dia observe Nabi. Bila dia observe Nabi, dia tengok Nabi pagi apa Nabi baca. Jadi dia pun buat kesimpulan, dia kata Nabi ni dulu masih hidup, iza asbaha, bila masuk waktu fajar, terbit fajar, masuk waktu subuh awal pagi, ya maka Nabi akan baca Allahumma bika asbahna. Ya Allah, dengan rahmatmu kami berada pada waktu pagi ni. Ya, kami hidup lagi berada pada waktu siang, waktu pagi selepas terbit fajar. Wabika amsaina, dan dengan rahmatmu juga nanti ya Allah ya, kami akan berada pada waktu malam, awal malam. Wabika nahya, dengan rahmatmu kami hidup. Wabika namutu, dengan rahmatmu kami mati ya Allah. Wa ilaika nusyur, dan kepadamu lah tempat kami berkumpul di mahsyar lah. Kemudian kata Abu Hurairah, wa iza amsa, dan apabila masuk waktu malam, mana tenggelam matahari. Ya, syarat amsa mesti tenggelam matahari. Kerana nak boleh buka tuan-tuan, ya. Kalau tak tenggelam matahari tak boleh buka. Kalau kita tak pasti kan, kita tengok ya, pernah berlaku zaman sahabat tuan-tuan. Ya, zaman Saidina Umar dengan para sahabat. Bila mereka tengok apa ni, mereka duduk di satu kawasan bandar, di tengah-tengah bandar lah ya, di Madinah lah mungkin ya. Ada bangunan-bangunan yang apa kita panggil agak tinggi lah ya, walaupun taklah tinggi macam sekarang kan, tapi mungkin 3 tingkat macam tu. Ya mungkin 3 lah ya, 2 tingkat tu memang biasa. Tapi 3 tu mungkinlah paling tinggi kan. Kemudian apa yang berlaku ya? Kemudian ada apa ni, bukit-bukit di Madinah tu ada apa kita bilang Bukit Salak ya, ada Bukit Uhud ya. Jadi mereka berada pada waktu yang agak agak petang dah ya, dah nak maghrib. Jadi mereka nampak matahari tu dah terlindung, maknanya dah tak nampak matahari dah. Jadi mereka pun nak berbuka lah ya. Mereka dah pasti dah ya. Tengok anak anak apa ni, matahari dah tak ada dah mula apa kita panggil, dah mula nak malam. Ya, matahari dah tak nampak berpandangan ya. Jadi mereka pun buka. Bila mereka buka, tengok-tengok matahari keluar balik. Maknanya belum waktu lagi. Ya, dan mereka mengqada ya, apa ni, puasa tu pada hari yang lain. Jadi maknanya mereka telah berbuka lebih awal. Ya, sebab mereka ingat dah masuk waktu dah. Ya, jadi mereka ingat dah amsaina. Ya, amsaina makna kami sudah berada pada waktu malam, awal malam. Maknanya matahari dah tenggelam. Rupanya belum lagi tuan-tuan. Ya, sama juga ya, macam Nabi dan para sahabat, mereka bermusafir ya. Jadi Nabi bagi tahu pada Bilal bin Rabah yang menyediakan minuman untuk malam tu, untuk menyediakan makanan berbuka, ya Bilal yang kena buat. Jadi Nabi pun kata pada Bilal, ya Nabi kata inzil, Nabi kata turun. Ya, turun daripada unta dan buatkan makanan minuman untuk kami ya. Jadi Bilal pun kata iza amsaita ya Rasulullah ya, apa ni, kalau boleh Nabi tunggu sampai masuk waktu maghrib ya, maknanya tenggelam matahari. Amsaita, tenggelam matahari, ini waktu amsa ya. Nabi kata inzil, Nabi kata turun. Dia bukan lawan, tapi dia mempertikai lah. Sebab apa? Sebab dia tengok ya, macam belum masuk lagi. Nabi kata inzil ya. Maka fajda' tu mana sediakan minuman untuk kami berbuka. Bilal pun tanya lagi sampai 3 kali ya. Iza amsaita, kalau dah masuk waktu maghrib nanti, iza amsa, maka baru kita buat. Nabi kata turun, sebab apabila kamu melihat ya matahari dah tenggelam ya, daripada sebelah sana, daripada sebelah apa ni timur, sebelah sebelah barat, maka sudah boleh berbuka puasa. Fal yuftir, maka hendaklah ya
dia berbuka ataupun fal apa fal nuftir, maka hendaklah kita berbuka. Jadi kama qala Rasul, ya. Jadi faham daripada hadis tadi bahawasanya amsa ni merujuk kepada waktu awal malam, maknanya selepas tenggelam matahari. Ya, wa iza amsa, dan apabila tenggelam matahari, bila masuk waktu malam, permulaan malam maghrib, Nabi pun menyebut misla zalika, sama macam masa subuh tadi, ya, illa annahu qala, melainkan ada satu je sikit ada beza. Wa ilaikal masir, tukar, ya. Jadi pagi Allahumma bika asbahna wa bika amsayna sama, wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur, itu kalau subuh pagi. Tapi kalau malam, ya, sama Allahumma bika asbahna juga. Walaupun ada hadis lain terbalik, tuan-tuan, ya, tapi kalau tak nak keliru, kekal aja Allahumma bika asbahna pagi. Kalau malam pun Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur kalau pagi. Kalau awal malam maghrib, wa ilaikal masir, tuan-tuan, ya. Akhrajahu al-arba'ah. Hadis ini diriwayatkan oleh 4 orang ahli hadis, ya. 4 orang ahli hadis. Jadi kalau kita dah belajar Abam Tani kan, ABMTANI, jangan lupalah, ya, tuan-tuan boleh tengok pada muka surat yang ke berapa tu, ketiga ke keempat, ya, pada awal buku kita ni, pada muka surat yang ke berapa tu, ya, keempatnya. Pada muka surat yang keempat ada cerita. Pada muka surat yang keempat, tuan-tuan boleh tengok muka surat keempat, ya. Ada 7 ahli hadis. 7 ahli hadis, ya. 7 ahli hadis tu, itulah Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, ya, At-Tirmizi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Cuma kita terbalikkan sikit. Dia ustaz terbalikkan untuk bagi bunyi dia sedap, ya. Ahmad bin Hanbal, A, B, Bukhari, M, Muslim, kemudian At-Tirmizi dulu. At-Tirmizi bawa Abu Daud, ya. By right Abu Daud lah dulu sebab dia lagi tua. Tapi nak bagi bunyi sedap, ya, Abam Tani, AABMTANI. A, Ahmad bin Hanbal, B, Al-Bukhari, M, Muslim, ya. Kemudian T, At-Tirmizi, A, Abu Daud, ya, N, Nasai, I, Ibnu Majah. Itu 7 ulama hadis. Kita panggil dia Abam Tani, ringkasan dia ABMTANI. Talin lah, tuan-tuan. Ya, jadi jangan lupalah. Kita akan jumpa 7. Kalau 7 lah, ya. Tapi kalau 6, tuan-tuan, apa 6? Ya, 6. 6 yang mana satu? Ya, 6 yang bawah tu. 6 ahli hadis Imam Bukhari. Mana Imam Ahmad tu kita buang. Ya, kalau hadis tu diriwayat oleh 7 orang, semua itulah nombor 33 tu. Kalau nombor 34, 6 orang. Melainkan Imam Ahmad, buang Imam Ahmad. Tuan-tuan, ya. Kalau 5, buang Bukhari Muslim. Kalau 5 buang Bukhari Muslim, hanya ambil Imam Ahmad. Campur dengan 4 di bawah. Ya, jadi totalnya adalah 5. Nombor seterusnya 4 ahli hadis. Macam kita tadi kan kita baca dah, ya. Hadis diriwayatkan oleh 4 orang. 4 orang tu maknanya the last 4. Siapa dia? Tirmizi, Abu Daud atau Abu Daud, Tirmizi, Nasai dan Ibnu Majah, 4. Kalau 3, ya, bukan the last 3, ya. Kalau 3, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah tak ada. Kalau 2, muttafaqun alaihi, Bukhari dan Muslim saja, tuan-tuan, ya. Kita dah pernah sebut banyak kali dah, ya. Tuan-tuan kalau lupa, tengok muka surat 4 dalam buku buku baru kita lah, ya. Buku Bulughul Maram macam yang ustaz pakai ni lah. Ya, buku ni, tuan-tuan, ya. Buku yang ni lah. Ya, jadi kalau buku yang satu lagi tu ustaz tak pastilah dia ada penerangan ke tidak, ya. Tapi kalau buku yang tuan-tuan pakai ni, terbitan pustaka apa tu ni, ya. Pustaka apa nama terbitan ni? Pustaka apa nama pustaka dia? Apa nama pustaka dia, kanak? Pustaka Darun Nu'man, ya, Darun Nu'man ni, ya. Terbitan tahun 2017 ni, ya, cetakan yang ke-6 ni. Darun Nu'man di Wisma Yakin, tuan-tuan, ya, di Masjid India sana. Jadi kalau tuan-tuan pakai buku yang sama, ada penerangan tu lah. Okey, ya, tu cerita dia. 4 ahli hadis. Siapa 4 ahli hadis tadi? Apa ni, Kak Mariatun? Siapa 4 ahli hadis? Nombor 1. 4 ahli hadis nombor 1 siapa? Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah. Cuma kita biasa kita tukar lah kan. Kita letak Tirmizi dulu kan. Tani ya. Tirmizi, Abu Daud, ya.
kemudian Nasai dan Ibnu Majah. Dalam buku ni dia tulis Abu Daud dulu ya, tapi ustaz selalu dahulukan Tirmizi lah pasal nak bagi bunyi tu Abam Tani. Ya, tapi kalau kita dahulukan Abu Daud jadi Abam Atni, tak sedap bunyi dia. Abam Tani lagi senang. Ya, Abam Tani. Tani itu petani lah ya. Okey, itu cerita dia. Ya, jangan lupalah tuan-tuan ya, sebab kita akan jumpa banyak kali. Belajar apa ni Bulughul Maram akan jumpa 4 ahli hadis, 3 ahli hadis, Bukhari Muslim, ya, Ahmad, dia akan sebut tu, ya. Jadi hadisnya sahih ya, diriwayatkan oleh 4 ahli hadis tadi, dan ya, hukum dia mengucapkan doa di waktu pagi. Tadi tu doa ataupun zikir. Ya, jadi kalau Allahumma tu boleh zikir dan boleh doa. Ya, di doa. Jadi doa ni bukan mesti minta je tuan-tuan ya. Doa ada dua ya. Satu doa pernyataan, satu lagi doa minta. Ya, doa minta. Doa minta tu doa kita minta sesuatu. Ya Allah ampunkan dosa aku, tu minta. Ya Allah terima taubat aku. Ya Allah sembuhkan penyakit, tu minta. Tapi kalau pernyataan saja macam ni, ya, ni doa juga, dia zikir juga ya. Sebab zikir itu mengingat Allah. Asalkan mengingat Allah, dia adalah zikir. Ya, dan dia juga adalah doa. Allahumma, wahai Allah. Mana kita seru Allah. Itu doa lah tuan-tuan. Sebab ada Allahumma. Ya, ya Allah. Ya Rabb. Ya Rabbana kita kata. Ya, Allahumma sama. Dengan rahmatmu kami berada pada waktu pagi, ya, awal subuh. Ya, dan dengan rahmatmu kami berada pada awal malam, waktu maghrib. Dengan rahmatmu kami hidup, dengan rahmatmu kami mati, dan dengan apa? Dan kepadamu lah nanti kami akan dikumpulkan. Malam je sama. Allahumma bika asbahna. Ya, bila tenggelam matahari, ya Allah dengan rahmatmu kami berpagi-pagi pagi tadi, dan dengan rahmatmu juga kami sudah berada pada waktu malam. Dengan rahmatmu kami hidup, dengan rahmatmu kami mati, dan kepadamu sahajalah kami akan dikumpulkan. Ya, itu kalau pagi kan. Kalau malam tukar wa ilaikan nusyur menjadi wa ilaikal masir. Okey, ya, tu cerita ni. Ada soalan? Silakan, ada apa nak tanya? Datuk Osman ada apa? Ya, Haji Hassan ada, Kak Nurul, Kak Wan, Kak Maimunah, ya, ada soalan Datuk? Ada apa-apa? Tak, Ustaz, okey lagi. Tak, wa ilaikan nusyur dengan wa ilaikal masir. Lebih kurang sama makna tu. Ya, Wa nusyur ilaik- tempat berkumpul, ya. Nusyur tempat berkumpul, masir tempat kembali. Tapi tempatnya sama, mahsyar juga. Tempat berkumpul pun mahsyar, tempat kembali pun mahsyar juga. Ya, cuma tempat kembali tu lebih luas lagi lah. Mahsyar, kemudian titian sirat, kemudian syurga lah, mudah-mudahan. Yang masir tu lagi luas. Kalau nusyur, tempat kembali dulu. Sebab apa tempat kembali? Ya, tempat berkumpul, sorry. Tempat berkumpul. Sebab memang kita akan dibangkitkan daripada kubur. Kita akan berkumpul di mahsyar. Jadi mahsyar tu disebut sebagai tempat berkumpul. Ya, wa ilaikan nusyur, kepadamu kami berkumpul. Tapi kalau malam, wa ilaikal masir, kepadamu tempat kami kembali. Maknanya selepas berkumpul tu, kita dihitung amalan kita, dinilai, dibicarakan, kemudian melalui titian sirat, masuk dalam tempat kembali. Tempat kembali kita apa? Syurga lah mudah-mudahan. Itu beza dia. Ya? Kalau nusyur, hanya tempat berkumpul. Ya, di mahsyar. Tapi kalau masir, lagi jauh lah. Ya, lagi jauh sebab kita sampai ke tempat kita berkumpul sudah titian sirat dan akhirnya masuk dalam syurga. Wailakan masir, ya. Neraka pun masir juga, tapi masir untuk orang jahat lah, ya. Kalau syurga tempat kembali untuk orang baik. Ada lain silakan, ada apa-apa tuan-tuan tolong dihafal, dibaca. Kalau tak hafal ulang kaji, ulang-ulang. Ya, jadi buku ni jangan jadikan bacaan 2 minggu sekali je tuan-tuan ya, bila ada kelas ya. Tuan-tuan nak kena pagi-pagi tu kalau tak ada apa nak buat, tengok kitab ni. Bahagian zikir dan doa ya, baca Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur ya. Kalau malam ya, tadi pagi. Kalau malam Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir ya. Jadi baca apa kita panggil, dalam sebagian riwayat disebut ya, baca 3 kali. Baca 3 kali. 3 kali itu biasalah tuan-tuan. Minimum sekali ya, tapi yang bagusnya 3 kali lah. Ya, sebab banyak yang Nabi baca kebanyakannya 3 kali. Macam Bismillahirrahmanirrahim kan. La yadurru ma'asmihi syai'um fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. 3 kali. 3 kali. Ya, awal pagi subuh dan awal malam maghrib tuan-tuan. Ya, sebab disebut asbaha awal pagi selepas terbit fajar
dan amsa awal malam selepas tenggelam matahari. Senang tuan-tuan. Ya, terbit fajar dan juga ya tenggelam matahari. Dua dia punya situasi dia. Terbit fajar mula siang. Ya, tenggelam matahari mula malam. Ya, dia permulaan. Jadi bila kita nak buat sesuatu, kita buat di permulaan. Macam kita angkat takbir kan pada permulaan solat. Allahu Akbar, itu permulaan solat. Bila kita bagi salam, habislah. Ya, di antara sembahyang tu perkataan dan perbuatan yang dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang bermula ya dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi waktu pun sama. Siang bila? Siang bila terbit fajar, masuk waktu subuh tu siang. Bila berakhir siang, bila tenggelam matahari. Bila bermula malam, tenggelam matahari masuk malam dah. Sampailah terbit fajar besok. Jadi apa kita panggil, kita punya jadual apa ni kehidupan ni dua je. Siang dan malam, lailan wa naharan. Bila bermula malam, tenggelam matahari. Bila berakhir malam, bila masuk waktu fajar. Ya, kerana apa masuk waktu fajar tu siang? Kerana makan dah kena berhenti. Kalau kita puasa, ya, tahajud dah berakhir. Ya, jadi kita pun masuk waktu subuh. Maknanya itu permulaan siang. Dan permulaan siang tu tidak berkait dengan terbit matahari tuan-tuan. Ya, sebab terbit matahari nanti kemudian bila berakhir subuh. Ya, terbit matahari itu menandakan subuh berakhir. Tapi itu siang, ya masih siang sebab siang tu bermula daripada fajar, terbit fajar subuh tu sampailah tenggelam matahari ya petang lepas asar tu. Barulah ya dipanggil siang. Tenggelam je masuk malam. Ya, malam tu tak mesti gelap. Kerana apa tak gelap bagi maghrib? Kerana ada mega merah. Bila hilang mega merah, berakhir maghrib. Masuk bulan isyak. Bermula gelap malam. Ya, gelap malam bermula isyak. Tapi malam bermula maghrib, tuan-tuan. Ya, jadi banyak zikir dibuat pada waktu maghrib. Sebab tu maghrib ni kita tak boleh lalai, tuan-tuan. Kalau kita leka-leka, santai-santai, oh banyak benda tertinggal. Tuan-tuan, ya, maghrib tu prime time, tuan-tuan, untuk beribadah. Subuh pun sama. Subuh pun sekejap. Ya, terbit apa ni fajar ya 6.55. 5.55 sorry. 5.55 sebelum pukul 6. Pukul 6 lah senang. Ya, jadi 7 dah habis dah waktu subuh. Sejam lebih kurang. Ataupun sejam 10 minit tak sampai. Maghrib sama tuan-tuan. Ya, maghrib pukul 7.02. Ya, berakhir ya 7.15, 7.16, 7.17. Maknanya lebih kurang 1 jam 10 minit lebih sikit. Jadi waktu maghrib dan subuh waktu yang sangat kritikal sebab terlalu sempit waktu dia. Dan pada waktu tu Allah nak tengok kita beribadah ke tak. Kalau kita beribadah pada waktu tersebut, untunglah tuan-tuan. Ya, kerana orang lain sibuk dengan hal-hal dunia dia, kita sibuk dengan hal akhirat. Oh, itu timing yang sangat bagus tuan-tuan. Itu prime time. Itu waktu puncak. Allah tengok kita tuan-tuan. Ya. Jadi banyak orang lepas isyak baru dia ada masa tuan-tuan. Ya, lepas isyak. Sebab apa ya? Sebab lepas isyak tu dah santai lah ya. Dia dah balik kerja, dia dah balik pada masjid, dah makan kan, baru nak. Ya, tapi masa tu kita mungkin nak tengok TV pula, nak berbual dengan keluarga, ya. Nak tengok apa kita panggil benda-benda terbaru lah ya, nak update apa-apa. Jadi dia dah jadi sibuk pula tuan-tuan ya, sibuk dengan hal dunia balik sebelum tidur kan. Tapi kalau maghrib kita fokus, ambil masa tuan-tuan. Ya, orang lelaki pergi masjid dengan kuliah ke apa, tapi at the same time ambil peluang. Ya, kena baca sendirilah. Ya, sebab nak tunggu imam baca, imam tak baca. Ya, sebab imam dia nak cepat. Sebab nak bagi laluan pada apa? Pada kuliah maghrib tuan-tuan ya. Jadi kalau kita lalai ya dengan apa kita panggil ya dengan benda-benda lain, maka mana masa kita nak baca zikir tak sempat lah tuan-tuan. Ya, itu kalau ustaz boleh ingatkan diri ustaz dan pada tuan-tuan lah. Okey, ya, hadis yang ke 1589 selesai. Ada apa-apa sebelum kita masuk 1590? Silakan, ada apa-apa? Saya nak tanya tentang masuknya waktu isyak iaitu bermula bila gelap malam sepenuhnya. Maknanya Betul, ya. masuknya Dah waktu hilang. Dah hilang mega merah, tapi hilang mega merah tu dia biasa anjak sikit, bagi masa sikit, baru masuk isyak. kenapa Sebab Ustaz bila tengok? bila hilang mega merah, bila hilang mega merah, ya, maghrib berakhir, isyak tak masuk lagi tuan-tuan. Jadi bagi sikit masa. Itu kalau kita kat Malaysia lah, ya. Hilang mega merah, ya, macam sekarang kan, apa ni, isyak pukul berapa kita malam tadi? Ya, isyak 8 berapa tadi malam tadi? Ya. Pukul berapa isyak tadi tuan-tuan? Pukul berapa isyak kita? Tuan-tuan semua isyak tadi pukul berapa? Umur baru 85 minit. Zuhur baru ya. Ustaz kejap Ustaz tengok ya. Johor Bahru ya. 85 minit. 85 minit Johor Bahru ya.
Jadi betul lah tadi ya. 8 Ustaz ingat tadi 8.15, 8.12 tuan-tuan ya. 8.12 dah masuk. Ya, Shah Alam, Gombak, Petaling 8.12 dah masuk. Ya, Putrajaya sama 8.12. Jadi maknanya 8.12. 8.12 Maghrib ya di di Gombak, di Shah Alam 7.2 minit. Maknanya betul-betul 7.2 minit ya Maghrib, 8.12 Isyak. Berapa minit tuan-tuan? 1 jam 10 minit je. Sekejap je tuan-tuan ya. Jadi sebelum 8.12 tu masuk Isyak tu, tuan-tuan, ya, mega merah dah hilang dah, ya. Mungkin 8.5 minit, 8.6 minit dah hilang dah. Jadi tuan-tuan bagi 5 minit sikit. Bila kalau kita tak ada jam lah contoh macam dulu kan, kita tak ada jam. Kita tengok, kita bergantung pada fenomena alam. Tuan-tuan tengok keluar, tengok, ya, mega merah dah hilang dah. Mega merah hilang, belum masuk Isyak lagi tuan-tuan ya. Bagilah masa dalam 5 minit kita kata. 5 minit selepas tu baru masuk waktu Isyak. Dia ada apa kita panggil ya, dia ada apa ni ruang ya, yang bukan waktu mana-mana lah. Ya, dia macam kita kata no man's land lah tuan-tuan. Ya, macam kita pergi Palestin kan. Jadi lepas pada Jordan, patutnya kita dah masuk ke Palestin. Ya, rupanya tak, tengah-tengah tu, no man's land dia panggil. Jadi macam itulah ya, dia grey area lah tuan-tuan. Nak kata Jordan punya pun bukan, nak kata Palestin pun bukan. Ya, tak ada tentera jaga kita kata ya. Waktu pun sama macam tu. Maghrib dah habis tapi Isyak belum masuk. Bagilah sikit dalam 4-5 minit baru masuk Isyak. Ya, memang macam itulah biasanya fenomenanya macam tu tuan-tuan. Jadi jangan kita ingat bila mega merah, bila Isyak tak masuk ya, maka Maghrib masih ada. Mungkin Maghrib dah berakhir. Ya, Maghrib ya. Sebab tu 8.12 tuan-tuan, jangan tunggu sampai 8.10 minit baru nak sembahyang. Ya, awal lagi. Kerana apa? Kerana mega merah telah hilang awal lagi pada tu. Mungkin 8.5 minit dah hilang dah. 8.5 minit kita tengok luar dah hilang dah mega merah. Maknanya Maghrib dah berakhir. Kita baru nak angkat takbir. Maknanya kita berdosa kerana kita solat di luar waktu Maghrib. Walaupun Isyak tak masuk. Boleh ke faham tuan-tuan? Okey ke? Boleh faham? Kak Mai, boleh? Datuk Osman, Faham. okey? Faham Ustaz. Faham. Okey, ya. Selesailah ya. Jangan ulang balik tuan-tuan ya. Sebab banyak orang dia tak faham. Ya, Cikgu Nomah. Ustaz, kalau tengah kuliah maghrib kan, kita curi-curi baca sikit-sikit boleh ke Ustaz? Zikir Boleh tu. lah, apa Sebab, masalah dia? Boleh je. sebab kalau takut sebab Kalau ada tidak Ustaz tak nanti sempat. kita kena concentrate dekat kuliah kan. Kuliah memang kita dengar kan, tapi Ah, sambil-sambil lah. boleh ya Kalau Ustaz? kalau sambil kuliah boleh jawab WhatsApp dan sebagainya, takkan tak boleh zikir kan? Sebab dia timing dia memang maghrib. Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. A'udzubikalimatillah hitamah. Sebab tu kalau Ustaz tak ikut apa ni imam tu ya. Sebab kalau Ustaz ikut imam dia lambat, dia slow. Ya, sebab kita nak baca banyak. Dia tak apa ya. Sebab mungkin bagi dia tak penting. Tak, Ustaz tak boleh. Kalau Ustaz benda tu sangat penting. Ya, Bismillahirrahmanirrahim 3. A'udzubikalimatillah hitamah. Nak baca ayatul kursi. Qul Allah 3 kali. Qul a'udzu bil falaq 3 kali. Qul a'udzu binas 3 kali. Mana sempat tuan-tuan? Ya, amanah Rasul. Ya, lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Tak sempat. Itu belum Allahumma bika asbahna wa bika amsayna. Ya, baca Sayyidul Istighfar. Oi, banyak belonggok lagi tuan-tuan. Ya, kalau Ustaz tak peduli imam tu. Ya, sebab kita solat kita memang dengan dia lah. Pasal dia mengimamkan kita kan. Tapi lepas tu Ustaz sendiri dah. Ya, Ustaz tak peduli dia. Sebab kalau Ustaz tunggu dia lambat. Ya, dan ada benda-benda yang tak patut baca, dia baca. Ya, jadi buang masa lah tuan-tuan. Kita nak fokus saja. Ya, sebab benda-benda ni kita orang Malaysia kadang-kadang tak begitu memberi perhatian. Ya, kurang memberi perhatian tuan-tuan. Ya, jadi sebab tu nanti kita punya pahala zikir tu tak banyak tuan-tuan. Sayang. Ya, kita dah lah dulu sibuk dengan kerja kan. Sibuk dengan bisnes, dengan kerja, dengan anak-anak ya. By the time kita dah pencen, kita dah bersara ni, kita nak fokus lah pada ibadah kita. Tiba-tiba ya kita disibukkan dengan benda lain. Sayanglah tuan-tuan. Ya, timing kita ni kena, sebab tu dia kena cergas lah tuan-tuan ya, kena pantas dan cergas. Tak boleh slow-slow. Ya, kalau slow-slow memang tak sempat macam malam kan. Ya, nak baca sajadah contoh kan. Nak baca ayatul kursi, ya, nak baca apa suratul muluk. Kena pula malam Jumaat nak baca surah apa kita panggil Kafi. Al-Kahfi. Memang tak sempat lah tuan-tuan. Ya, kalau kita santai-santai lalai-lalai memang ya tengok-tengok dah pukul 11.30 dah pukul 12 nak tidur dah. Ya 12 ya. 12.30 nak tidur dah. Tak sempat lah tuan-tuan, kita kata besok lah. Ya, besok tak baca juga.
Jadi masa bila kita nak berubah tuan-tuan? Tak mahu dia. Ya. Jadi tuan-tuan nak kena sendiri punya self management lah. Ya, nak kena bagus. Kalau tidak kita tak sempat nak buat tuan-tuan. Pasal apa? Sebab Ustaz cakap ni sebab pengalaman peribadi. Ya, memang tak sempat tuan-tuan. Ya, lagi-lagi kalau zaman kita kerja. Ya, memang tak sempat dengan driving, dengan jam, memang tak sempat tuan-tuan. Ya, tak apalah sebahagian surah tu kalau ustaz peribadi ustaz hafal, jadi ustaz boleh baca sambil driving. Zikir tu ustaz hafal, ustaz boleh baca. Tapi kalau orang yang tak hafal macam mana? Jadi rakamlah ya dalam CD ke apa, sambil driving tu boleh dengar. Macam tu je lah cara dia. Ya, macam surah tu Kahfi tak hafal kan. Jadi sambil driving balik kerja tu kita baca. Ya, kerana sudah apa ni tenggelam matahari. Boleh baca. Lepas maghrib pun dah boleh baca dah. Tak apa. Ya, surah-surah lain tu baca. Tak ada isu lah tuan-tuan. Okey, ya selesai. Hadis 1589. Ustaz harap tuan-tuan faham. Sekali lagi Ustaz tanya. Ada apa-apa nak tanya? Tuan-tuan tak tanya mana tuan-tuan faham ya. Tuan-tuan faham, tuan-tuan amal tuan-tuan ya. Nanti tuan-tuan di apa kita panggil ya. Kemudian tuan-tuan jangan kata masa bila Ustaz cerita, Ustaz dah cerita dah tuan-tuan. Banyak kali dah ya. Sebab tuan-tuan diberi peluang untuk bertanya, tuan-tuan tak nak tanya. So Ustaz anggap tuan-tuan faham ya. Jadi kalau tuan-tuan keliru dan sebagainya kena tanggung sendirilah ya pasal tak nak tanya. Last tuan-tuan, ada nak tanya, silakan. Tak mau juga ya. Tak mau kita terus 1590. Anas. Anas kalau tak sebut bapa, maknanya Anas apa tuan-tuan? Anas bin Malik. Anas bin Malik. Ada Anas lain? Ada. Tapi Anas bin Malik paling popular. Qala dia berkata, kana aksara du'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kata Anas, maknanya kata Anas ni berdasar pada dia punya observation dia lah. Pasal Anas ni dia serve Nabi tuan-tuan ya. Anas ni orang mana Cikgu Nomah? Orang Anas ni orang Madinah. mana? Orang Madinah. Madinah. Daripada Khazraj ya. Dan beliau serve Nabi. Daripada Nabi sampailah Nabi wafat. Selama 10 tahun tuan-tuan. 10 tahun. Jadi pengalaman dia lebih lebih lama daripada Abu Hurairah. Sebab Abu Hurairah masuk Islam tahun yang ketujuh. 7 tahun. 7, 8, 9, 10. Ya, awal 11 Nabi dah wafat. Maknanya Abu Hurairah dengan Nabi tu tak sampai 4 tahun. Ya, Anas bin Malik 10 tahun bersama Nabi. Dia serve Nabi. Ya, jadi maknanya dia apa kita panggil dia lagi lama. Dia punya contact hours dengan Nabi tu lagi lama. Ya, cuma macam tadilah Anas dia sampai maghrib je. Malam tu dia tak tahu cerita. Abu Hurairah dia duduk di masjid. Ya, jadi Anas balik. Ya, subuh besok pun dia tak ada. Ya, duha baru dia sampai tuan-tuan. Maknanya dia subuh di Masjid Quba. Dia insya' di Masjid Quba dengan bapa dia lah. Ya, bapa angkat, bapa tiri dia. Ya, apa ni Abu Talhah. Ya, sebab bapa dia tak masuk Islam Malik tu. Jadi bapa dia mati sebagai seorang kafir di negeri Syam. Ya, datang Abu Talha meminang mak dia, Ummu Sulaim. Maka Abu Talha orang kaya Madinah, ya banyak kebun kurma, jadi bapa tiri pada Anas bin Malik. Jadi beliaulah ya yang bawa apa ni Anas datang ke Madinah jumpa dengan Nabi. Ya nanti malam nanti balik petang nanti bawa balik ke Kuba ya. Tu cerita Anas bin Malik. Jadi berdasar pada pengalaman dia tengok Nabi, tuan-tuan, dengar Nabi baca, jadi kata dia kana aksara doa ya Rasulullah. Ya, kebanyakan aksara majority, ya, most of the doa yang Nabi pohon pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kurungan in bracket Rabbana atina fid dunya hasanah. Ayat 201 ya dalam Al-Baqarah. Bukan 210 tuan-tuan ya, salah tu bawah tu. 210 salah. 201 ya ayat 201 surah Al-Baqarah ya betulkan bawah tu muka surat bawah tu 911 itu maksud tadi. Kebanyakan doa Nabi itu adalah Rabbana wahai Tuhan kami atina bagi kepada kami fid dunya hasanah di dunia ini kebaikan wa fil akhirati hasanah di akhirat pun kebaikan wa qina azabannar dan peliharalah kami daripada azab api neraka ya muttafaqun alaihi maknanya hadis ni diriwayat oleh dua orang. Siapakah dua tu? Al-Bukhari dan Muslim. Balik pada kita punya petunjuk tadi. Musrah 4 tu. Tolonglah baca tuan-tuan. Ya, snaplah gambar tu. Ya, jadi 4 ahli hadis, the last 4. Kalau 2 ahli hadis, Bukhari Muslim. Ya, nombor 2 dengan nombor 3. Kalau 7, all of them. Ya, all the 7 of them. Kalau 6, buang apa ni, apa? Buang apa kita panggil tadi? Abdullah, Ahmad bin Hanbal. Tuan-tuan, ya. Kalau 4, the last 4. Macam itulah. Ya, kalau 3, the last 4 minus Ibnu Majah.
Ya, jadi dibalik pada 7. 7 je tuan-tuan, bukan 70 pun, 7 je. Ahmad bin Hanbal, number 2. Bukhari, Al-Bukhari number 3. Muslim, number 4. Ya, siapa dia? Number 4. Number 4 ialah At-Tirmizi, ya. Number 5 ialah Abu Daud. Number 6, ya, ialah number 6 adalah An-Nasai, nombor 7. Ya, number 7 adalah Ibnu Majah, 7. Ulang-ulang balik tuan-tuan. Ahmad bin Hanbal, Al-Bukhari, number 2. Number 3, Muslim. Number 4, At-Tirmizi. Ya, number 5, Abu Daud. Nombor 6, An-Nasai. Nombor 7, Ibnu Majah. Semua mereka ni orang mana, Tuan Syahri? Most of them ni Arab ke? Mereka orang Arab ke, tuan-tuan? Ya, Tak. mereka Madinah. orang mana? Orang Kristen, orang Iraq, orang Iraq, Iran. Baghdad. Ustaz tak tanya, Uzbek. Ustaz tak tanya negara. Ustaz tanya orang apa? Bangsa apa? Oh, Bangsa. bangsa Ya, orang Parsi. Persian, tuan-tuan. Persian. Persia. Ya. Jadi Ustaz tak tanya lokasi kan? Kalau Ustaz tanya lokasi, betul. Ahmad bin Hanbal, Baghdad, betul. Ya, itu lokasi dia, bandar kan? Baghdad, Iraq. Ya, Imam Al-Bukhari, Bukhara, Uzbek. Imam Muslim, Naisabur, Iran. Ya. Imam At-Tirmizi, Tirmiz, Uzbek lagi. Ya. Imam Abu Daud, Sijistan, Iran. Ya, Imam An-Nasai, ya, daripada Ashgabat. Ashgabat tu duduk Turkmenistan. Ya, Imam Ibnu Majah daripada Qazwin, Iran. Ya, mereka ni daripada negara-negara yang agak berbeza lah. Tapi semua tu Persian, tuan-tuan. Kebanyakan mereka adalah ya, sama ada Parsi ataupun Parsi campur Arab. Ya, tapi bukan pure Arab, bukan. Mana ada Arab? Tak ada, tuan-tuan. Arab sebelum mereka tu. Imam Malik, Arab. Ya, Arab Madinah. Imam Syafi'i, Arab Quraisy. Quraisy seorang je, Imam Syafi'i. Itu pun bukan Bani Hashim. Ya, Imam Syafi'i tadi Bani apa, tuan-tuan? Bani apa Bani tadi? Al-Muttalib, Bani Al-Muttalib. Al-Muttalib. Al-Muttalib tu siapa dengan Hashim tu? adik-beradik. Adik Adik-beradik. Hashim. Ya, adik dia, tuan-tuan. Adik dia. Adik yang dia paling sayang lah. Dia paling percaya. Ya, Al-Muttalib. Al-Muttalib tu lah yang berjumpa dengan Muttalib tu, tuan-tuan. Ya, dengan apa? Dengan Abdul Muttalib tu. Ya, Al-Muttalib tu lah yang jumpa. Pasal bila Hashim meninggal, ya, isteri Hashim dekat Madinah tu, orang tak tahu sebab dia belum buat majlis lagi. Sebelum buat majlis, dia nak buat majlis tu masa on the way back tu. Dalam perjalanan balik meninggal, ya. Jadi Hashim meninggal. Jadi bila Hashim meninggal, orang tak tahu kata dia ada kahwin dengan seorang perempuan daripada Khazraj, ya. Jadi perempuan Khazraj itu adalah mak pada Abdul Muttalib lah. Jadi bila apa kita panggil, orang tak tahu, dia pun bersendirian lah. Orang tak tahu kan. Dia mengandung, melahirkan anak, ya, dapat anak Abdul Muttalib tu. Nama dia Syaibah. Ya, belum nama Abdul Muttalib lagi. Ya, sampailah budak ni dah jadi kanak-kanak dah. Jadi baru Al-Muttalib, adik pada Hashim tadi, baru dia tahu rupanya abang dia ada kahwin dengan orang Madinah. Jadi dia rasa bersalah. Pasal apa dia rasa bersalah? Sebab patutnya dialah yang membiayai kakak ipar dia tu. Ya, kakak ipar dia dapat harta patutnya. Ya, sebab abang dia, ya, tak sempat nak bagi tahu sebab abang dia meninggal dekat dekat apa ni Palestin masa berniaga negeri Syam tu. Ya, jadi dia punya apa kita panggil, dia punya cerita tu orang tak tahu. Akhirnya baru dia dapat tahu setelah banyak tahun lah. Bila dia datang ke Madinah tu, ya, Abdul Muttalib tadi, Syaibah tu dah kanak-kanak, mungkin 7 8 tahun dah. Ya, jadi dia rasa bersalah sangat, tuan-tuan. Dia minta maaf ya pada kakak ipar dia. Dia ajak kakak ipar dan anak, ya, anak tu maknanya anak saudara dia lah. Syaibah tadi Abdul Muttalib datang ke Madinah, datang ke Mekah kan. Kakak dia tak nak lah. Ya, sebab dia orang Madinah. Tapi dia benarkanlah anak dia tu, ya, si Syaibah ataupun Abdul Muttalib tadi untuk dibawa balik ke Mekah untuk dibesarkan di sana dan diberikan jawatan bapak dia dulu. Bapak dia Hashim dah meninggal, anak dia Abdul Muttalib lah ganti. Ya, tapi buat masa ni, ya, apa kita panggil, Al-Muttalib lah jadi apa kita panggil, jadi caretaker. Ya, pasal apa jadi caretaker? Pasal abang dia Hashim tu tak ada anak, ya, anak lelaki yang layak untuk menggantikan dia, belum layak. Kita dah selalu sebut, Ustaz pun selalu sebut, ya, macam Sultan Abdul Halim Kedah. Bila Sultan Abdul Halim Kedah wafat, ya, siapa, dia ada anak lelaki tak yang boleh ganti? Tak ada. Bila tak ada, siapa yang ganti? Adik dia lah, tuan-tuan. Adik lelaki dia. Macam tu lah. Ya, jadi bila seseorang pemimpin, ya, yang dilantik, ya, sebagai ketua kabilah ke, ketua apa kita panggil, gubernur. Macam dia gubernur lah, ya. Ataupun kita panggil apa ni, menteri besar ke apa, kalau dululah, ya.
Jadi kalau dia meninggal tu biasanya anak dia lah yang akan jadi pengganti. Tapi kalau dia tak ada anak lelaki, turun pada adik dia lah. Ya, jadi kalau adik dia apa kita panggil ya, ada adik dia lah adik lelaki. Tapi kalau tak ada, tu yang jadi berebut tu. Orang lain tu ya, mungkin saudara mara yang lain lah akan berebut. Tapi kalau dia ada anak, tapi anak tu kecil contoh, ya, belum belum layak jadi sultan. Macam Sultan Mizan kita kata, ya, masa Sultan Mizan jadi agung, ya, dia ada anak lelaki tak? Dia ada anak lelaki tapi anak tu kecil lagi baru 10 11 tahun. Ya, tapi macam tadilah, nanti bila anak tu dah besar, ya anak tu lah jadi, ya. Sementara tu mungkin ada pembantu lah. Ya, ada pembantu, ada pegawai, ya, ada pegawai istana yang akan membantu apa ni anak apa Sultan ya, Sultan Mizan tadi. Ya, jadi maknanya untuk majlis-majlis rasmi ke apa kan boleh lah kan. Tapi untuk buat keputusan dan sebagainya ada advisor dia, ada penasihat. Macam tu lah tuan-tuan. Jadi Abdul Muttalib anak pada Hashim, ya, masa tu Abdul Muttalib kecil lagi. Dia pula tak diketahui apa ni kehidupan dia tu, ya. Abdul Muttalib tak tahu cerita. Setelah dia pergi ke Madinah, baru dia tahu rupanya kakak ipar dia tu ada anak. Anak abang dia, anak Hashim. Ya, jadi dia kena bawa lah anak tu balik ke Mekah. Ya, jadi nak bawa balik ke Mekah tu pun satu hal lagi. Sebab nak pisahkan dia dengan mak dia pula. Jadi sekali-sekali bolehlah jumpa kan. Tapi sebab, ya, mak dia faham bahawasanya anak dia Syaibah atau Abdul Muttalib tadi ada tugasan untuk memegang jawatan tampuk pemerintahan di Mekah tu. Itu yang mak dia bagi izin lah. Ya, beratlah juga tuan-tuan kan. Tapi bagi izin lah. Alhamdulillah selesai. Okey, ya, tu cerita ni. Jadi cerita ni kita ada banyak kali cerita. Tuan-tuan kena faham lah. Tapi orang Arab ni, Quraisy ni dia pakai kabilah. Ya, dia ada ranking dia. Bani Hashim paling tinggi. Sebab tu Bani Hashim ni, tuan-tuan, paling tinggi. Bila Allah nak lantik Nabi, Allah pilih daripada Bani Hashim. Ya, Allah tak pilih daripada Al-Muttalib ke Bani Umayyah ke, walaupun mereka daripada Abdul Manaf juga. Allah hanya pilih yang terbaik Bani Hashim, tuan-tuan. Ya, anak kepada Abdul Manaf. Abdul Manaf pula anak pada apa Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab tu anak keturunan Quraisy. Quraisy anak keturunan Adnan. Adnan anak keturunan daripada apa? Daripada Nabi Ismail dengan isteri Arab dia. Isteri Arab tu orang Yaman, Bani Jurhum. Itu yang dapat Nabi tu tuan-tuan ya, khusus galuh yang baik-baik belaka. Daripada keturunan Ismail dan Ibrahim, ya. Jadi oleh kerana itu Nabi punya background, Nabi punya latar belakang tidak ada apa kita panggil, tak ada orang kritik. Orang tak criticize. Pasal apa? Sebab Nabi punya susu galuh yang terbaik. Ya, yang terbaik tuan-tuan, ya. Bukan sekadar baik tapi yang terbaik. Jadi tak ada orang petikai lah, ya. Kemudian nak kata Nabi miskin tak ada duit, Nabi peniaga. Zaman muda Nabi, Nabi pula suami kepada wanita paling kaya, ya. Jadi apa lagi? Yang apa kita panggil yang jadi penaung Nabi adalah Abdul Muttalib, ya. Abdul Muttalib tu datuk Nabi. Lepas Abdul Muttalib meninggal, Abu Talib pak saudara Nabi yang merupakan bapa angkat Nabi juga. Jadi apa yang kurang Nabi tu? Tak ada apa kurang. Nabi tak pernah bercakap bohong, Nabi jujur, Nabi amanah, Nabi orang yang disukai, disayangi tuan-tuan, ya. Jadi kalau orang begini dilantik menjadi rasul, patutnya orang semua sokong. Tapi macam biasalah tuan-tuan ya, ada orang sakit hati, ada orang kita kata yang iri hati dan sebagainya sehingga mereka tak dapat ya menerima Nabi itu sebagai Nabi dan Rasul. Itu masalah dia tuan-tuan. Itulah cabaran dakwah tuan-tuan ya. Tapi Allah telah memilih yang terbaik. Okey ya, tu cerita dia. Jadi doa ayat 201 Al-Baqarah ya, ini doa paling banyak Nabi minta. Ya, kita boleh baca bila-bila masa lah. Apa majlis sekalipun tuan-tuan. Ya, majlis apa? Majlis kenduri kahwin ke? Majlis bersunat ke? Majlis makan-makan ke? Reunion ke? Apa sajalah. Kalau dah tak tahu doa lain, entam ni je lah tuan-tuan. Ya, dan ini pun memang doa yang paling banyak Nabi sebut. Ya, dalam Sahih Bukhari, Al-Bukhari. Buku ni selalu tinggal Al-Bukhari dan Muslim. Hadisnya sahih lah. Ya, kalau Bukhari Muslim sebab kitab Al-Bukhari Muslim pun nama kitab sahih. Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling sering, paling kerap membaca doa seperti yang termaktub pada ayat yang ke 201 surah apa tuan-tuan? Surah Al-Baqarah. Boleh ya? Jadi sering mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah sampai habis. Ya, itu adalah sunnah Nabi. Apa makna sunnah? Apa makna sunnah tuan-tuan? Apa makna sunnah? Sunnah adalah apa bahasa Melayu dia? Tuan-tuan lupa balik. Sunnah, apa sunnah tuan-tuan? Ini adalah sunnah Rasulullah. Maknanya satu amalan yang Kebiasaan kebiasaan. Nabi melakukan. Kebiasaan tuan-tuan. Ya, senang je.
Sunnah tu benda yang Nabi biasa buat. Bila Nabi biasa, mana Nabi buat berulang-ulang. Tuan-tuan, ya. Bahasa bahasa Inggeris dia apa, tuan-tuan? Tradisi lah, tradition. Prophetic tradition. Ingatlah, tuan-tuan. Prophetic tradition. Prophetic itu prophet lah. Ya, apa ni, adjektif kepada prophet kan prophetic. Ya, prophetic apa? Prophetic tradition. Tradition tu maknanya amalan yang Nabi dah biasakan. Yang sudah membudaya dalam dalam apa kita panggil dalam agama tu, ya. Kalau Nabi kalau pagi baca tadi doa Bismillahirrahmanirrahim la yadurru a'udzubikalimatillahi tammah. Keluar rumah, ya bismillahirrahmanirrahim Allah. Maknanya Nabi dah jadikan sebagai bacaan harian, ya, bacaan yang Nabi buat secara berulang-ulang dan tidak ditinggalkan, ya. Jadi bila begitu keadaannya dia jadi sunnah lah, ya, sunnah, ya. Minimum sunnah ni 3 kali. 3 kali buat, ya. Kalau Nabi buat 3 kali jadi sunnah. Kalau Nabi buat sekali mana harus, ya, tak berdosa, ya. Jadi kalau Nabi buat 2 kali, maknanya dah ke arah nak jadi 3 lah, ya. Tapi kalau Nabi buat 2 kali je tak ada, dia belum jadi sunnah lagi. 3 kali baru jadi sunnah, tuan-tuan. Ya, contoh Nabi kata siapa yang nak solat sebelum solat fardu maghrib boleh, ya. Liman sya'a sallu qabla al-maghrib. Nabi sebut dalam hadis dalam Riyadhus Shalihin. Nabi kata sallu qabla al-maghrib. Sembahyanglah kamu sebelum fardu maghrib. Nabi sebut kali kedua sallu qabla al-maghrib. Sembahyanglah kamu, ya, qabliyah maghrib. Dua rakaat itulah, ya, qabliyah maghrib Nabi kata. Tapi Nabi ulang 2 kali je. Kemudian Nabi letak nombor 3, liman sya'a, sesiapa yang berkehendak. Mana siapa nak solat, solatlah. Ya, tapi dia tidak jadi solat muakkad lah. Sebab apa? Sebab Nabi tak buat. Ya, ada tak sahabat buat? Ada. Tapi Nabi tak buat. Ya, jadi Nabi tak buat. Bila Nabi tak buat, maknanya dia bukan amalan Nabi. Tapi bila Nabi tengok ada sahabat buat, Nabi diam. Ya, kerana apa, tuan-tuan? Kerana orang yang baru masuk masjid, memang dia buat 2 rakaat. Tahiyatul masjid nama dia. Jadi mungkin yang dibuat oleh orang yang baru masuk masjid tadi, bukannya qabliyah maghrib, tapi tahiyatul masjid, ya. Ataupun, ya, mungkin dia batal wuduk, dia keluar ambil wuduk, dia masuk balik, ya, yang dibuat tu adalah solat sunat wuduk 2 rakaat juga. Solat sunat wuduk pun 2 rakaat, solat tahiyatul masjid pun 2 rakaat, ya. Tapi kalau dia niat qabliyah zuhur, qabliyah maghrib pun tak salah, ya. Tapi dia tidak apa termasuk solat sunat yang muakkadah yang dituntut. Nak buat tak salah sebab Nabi sebut liman sya'a, kepada sesiapa yang berkehendak. Jadi perkataan Nabi itu menjadi hukum lah. Kalau Nabi kata sembahyanglah, ya, 2 rakaat sebelum maghrib. Sembahyanglah 2 rakaat sebelum maghrib. Nabi buat 3 kali. Kalau Nabi ulang 3 kali, dia jadi sunnah. Ya, sunnah yang muakkadah. Kalau dia sebut 2 kali, tak jadi. Ya, tak jadi sunnah lagi. Tapi maknanya, ramailah juga orang buat. Tapi Nabi tak buat. Ya, Anas kata, aku tengok, aku tak pernah nampak Nabi buat. Tapi ketika ada orang buat, Nabi tak larang. Kerana apa Nabi tak larang? Kerana beranggapan, ya, orang yang buat tadi mungkin tahiyatul masjid. 2 rakaat juga, ya. Sebab kita pun tak tanya orang tu, kau sembahyang apa tadi? Kita tak tanya. Ya, sebab apa? Sebab bila kita masuk masjid, walaupun kita tak niat tahiyatul masjid, memang dia jadi tahiyatul masjid. Sebab tahiyatul masjid mesti dibuat sebaik saja masuk masjid. Kan? Macam sembahyang sunat wuduk. Bila kita buat, sebaik saja selepas wuduk lah. Dah setengah jam wuduk, baru kita nak buat, tak terpakai lah, tuan-tuan. Dia tak valid dah. Ya, kerana immediately after wuduk, solat sunat wuduk. Immediately after entering the mosque, ya, solat sunat tahiyatul masjid. Macam tu lah, tuan-tuan. Ya, dan bukan mesti qabliyah. Ya, yang qabliyah tu zuhur, subuh, itu qabliyah. Tapi lain pada tu tak ada qabliyah, ya. Bukan mana tak ada solat, tapi tak termasuk solat yang muakkadah. Tuan-tuan kena beza. Ada solat sunat yang muakkadah, orang Melayu panggil muakkad, yang sangat dituntut, ada yang tak muakkadah, tak dituntut. Macam itulah. So tuan-tuan kena kena pandailah melihat, ya. Jadi jangan apa kita panggil, ya, jangan keliru lah. Ya, nanti orang tanya kita kata boleh juga buat, boleh juga. Boleh juga tu boleh buat ke tak boleh tu, ya. Dia muakkad ke tak muakkad. Jadi jangan kata boleh buat, boleh. Sebab hukum boleh tak ada, yang ada hukum sunat. Ya, kalau sunat pun ada sunat muakkad, kan, sunat yang sangat dituntut. Ada makruh, ya, ada apa kita panggil, ada wajib, ya, ada harus. Jadi yang mana satu kena bagi tahu lah. Jadi biar kita ada stand kita, tuan-tuan, ya, ada kemampuan untuk memberikan satu satu penilaian. Bukan main cakap je kita kata macam mana boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Ya, boleh tu semua orang boleh cakap, kan, ya, tapi apa hukum dia? Sebab tu kitab kita ni, tuan-tuan, dia letak perawi dia. Ya, jadi ada perawi dia.
Lepas pada perawi ada apa? Ya, ada darjat dia sahih ke tak, tuan-tuan ya. Ada cerita dia. Kemudian barulah ada dia punya hukum dia, maksud dia dan hukum dia. Ya, tu adalah cerita dia. Okey, ada apa? Ada apa-apa tuan-tuan? Silakan. Ustaz, Ya. zikir khusus untuk selepas apa ni ibadat haji ya Ustaz? Yang mana? Rabbana atina fid dunya. Lepas haji sebab apa? Pas ibadat haji. Sebab berkait dengan ayat 200 tu. Dia cerita haji tu pasal kita buat masa tawaf. Ya, di antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad kan kita baca. Masa kita pusing tawaf tu kan 7 kali tu, ketika sampai ke rukun Yamani tu mana tiang yang menghadap ke Yaman, sehinggalah tiang Hajar Aswad, ya, maka kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Cuma Nabi tambah Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi ada kaitan lah dengan haji ataupun umrah lah kan. Sebab tawaf ni waktu haji pun ada, rukun haji dan dia juga rukun umrah. Jadi bukanlah mana selepas habis haji tu kan. Tapi nak doa boleh lah, tak ada masalah. Sebab Nabi banyak mendoa ya dengan doa tersebut. Waktu di Arafah ke, ya, waktu kita berada pada Bukit Sofa ke, Bukit Marwah ke, ya, lepas habis apa kita panggil, lepas tahlul kan, kita dah habis dah. Kita doa menghadap ke kiblat boleh, boleh. Ya, nak doa waktu-waktu bila pun boleh. Ya, bukan mesti haji lah. Cuma memang kebiasaan Nabi, sunnah Nabi, ketika berada di antara rukun Hajar Aswad, rukun Yamani dengan Hajar Aswad, Nabi baca Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Even ya, itulah satu-satunya lafaz zikir yang Nabi kuatkan. Ya, yang lain maknanya ketika berada di permulaan apa kita panggil ya, Hajar Aswad ataupun di pintu Kaabah di Multazam, ya, di pancuran emas, di mana pun Nabi punya bacaan tak dikuatkan. Kerana Nabi nak bagi peluang para sahabat berdoa ikut keperluan sendiri. Nak baca ayat Quran ke, nak baca hadis ke, ya, nak baca doa-doa yang kita buat sendiri ke boleh. Sebab tawaf dia berbeza dengan solat kan. Solat semuanya kena ikut seperti mana Nabi ajar kan. Lafaz dia ya. Tapi kalau tawaf kita boleh baca bahasa Melayu, bahasa Inggeris, ikut bahasa yang kita tahulah ya. Dan ikut penghayatan kita. Cuma antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad, Nabi baca Allahumma Rabbana Atina ni. Itu je lah cerita dia. Boleh kan nak? Boleh Ustaz, faham. Ya. Okey, ada lain silakan. Kak Maimunah ada apa soalan? Kawan Datuk Osman ada apa? Tuan-tuan, okey, semua faham? Ustaz, Senang mengajar tuan-tuan ni. Ya. Ustaz, Assalamualaikum. Tadi Waalaikumsalam, tuan. kalau sebut 2 kali jadi apa Ustaz? Tak jadi sunnah lah. Okey. Dia Ada Ustaz, minimum 3 Ustaz time, kata- minimum. Kak Nurul, Yes. minimum 3 time baru dia jadi sunnah muakkad. Okay, but 2 Boleh ya? times, Ustaz kata tadi ada 2 times it becomes, dia bukan sunnah tapi dia kata dia, apa dia? Harus lah, harus. Harus, okay. Harus. Yes, alright. Thank you. Ya. Jadi harus ni maknanya nak buat tak salah lah. Ya. Jadi yang Nabi buat sekali, Nabi buat 2 kali, dia tak jadi sunnah lah. Ya, dia jadi perbuatan yang harus ya dan tidaklah berdosa. Jadi kalau ada orang nak sembahyang qabliyah maghrib, kita kata, apa kau ni sembahyang qabliyah maghrib? Ya, Nabi tak buat. Memang Nabi tak buat. Tapi Nabi tak larang. Ya. Cuma mana yang lebih bagus? Kak Nurul, mana yang lebih bagus? Nak ikut macam Nabi buat ke ataupun yang Nabi tak larang? Yang mana satu? Nabi buat lah Ustaz. Yang Nabi buat lah. Yang ranking paling tinggi yang Nabi buat. Lepas tu Anas kata, aku tak pernah tengok Nabi buat. Maknanya Anas ada tak? Anas bin Malik kan duduk kat Kubah kan? Yes. Sebab tu bila orang tanya kita, macam mana Ustaz tahu Anas bin Malik ni lepas maghrib baru dia balik kan? Sebab yang pertama Isyak dia memang tak ada di Masjid Nabawi. Dan dialah yang observe Nabi maghrib tu. Sebab tu dia boleh bagi tahu, dia kata, aku tak pernah tengok Nabi qabliyah maghrib. Tetapi ketika aku tengok ada sahabat yang buat, Nabi tidak melarang. Maknanya perkara tu harus. Tapi macam tadilah kan, kalau tuan-tuan ingat balik, pasal apa Nabi tak larang? Sebab ada kemungkinan orang yang buat 2 rakaat sebelum qabliyah maghrib, sebelum maghrib tu adalah solat apa tadi? Tahiyatul masjid Tahiyatul masjid atau wuduk. ataupun
Solat wuduk. Solat sunat wudu. Ya, ada kemungkinan tak? Ada kemungkinan. Ya, jadi sebab itu dia jadi harus. Kalau ada orang nak buat tak salah. Dia kata kita tanya dia kan, apa ni minta maaf apa ni Syekh. Tadi yang awak buat tadi tu qabliyah maghrib ke? Dia kata tak. Saya baru masuk masjid, saya buat tahiyatul masjid. Okeylah. Tapi kalau dia kata saya buat solat sunat wuduk okey juga kan. Tapi dia kata memang saya wuduk dah buat ya di rumah sebab saya ambil wuduk di rumah. Tahiyatul masjid pun saya dah buat sebab saya masuk tadi sebelum apa ni azan ya saya buat tahiyatul masjid. Ya sebab tahiyatul masjid masa immediately masuk masjid kita buat. Tapi ini you buat apa ni? Ini saya buat qabliyah maghrib. Taklah salah. Cuma kita kata dia tidak muakkadah. Sebab ada orang kadang-kadang orang ingat dia muakkad tau. Ya orang duk ingat qabliyah ba'diyah ni dia semua muakkad dah. Ada yang muakkadah, ada yang tak. Jadi kita bagi tahu dia pun tahu. Oh ya ke saya tak tahu selama ni ilmu baru. Tak apalah tuan-tuan kita belajar. Ya, jadi kalau nak buat juga tak salah. Jangan kita kata, ya apa ni? Ya, kita salahkan dia. Jadi Nabi pernah tengok sahabat buat, segelintir sahabat, bukan ramai, segelintir sahabat buat dan Nabi tidak tegur. Sehingga menyebabkan, ya Anas bin Malik kata, kalau ada orang buat pun tak salah. Tapi bukan priority. Ya, Nabi tak prioritize. Kalau Nabi prioritize, Nabi mesti buat. Anas kata, aku tak pernah tengok Nabi buat. Ya, jadi takkan apa kita panggil ya, takkan Anas 10 tahun duduk dengan Nabi. Sebab itulah dia boleh cerita konsistensi Nabi tu. Pasal dia dah ada dengan Nabi, ya. Duha sampailah ke maghrib. Lepas maghrib baru dia balik, ya. Dalam keadaan apa kita panggil, ya, apa ni mega merah belum hilang, dia pun balik dengan bapak dia, ya. Tiga apa ni dua batu 3.2 kilometer daripada Masjid Nabawi menuju ke Masjid Quba tu. Rumah dia dekat Masjid Quba. Jadi maksudnya dia yang cerita. Sebab maknanya dia yang observe. Dia budak-budak pula, tuan-tuan dia very observant. Budak-budak dia tengok kita. Ya, macam cucu kita lah dia tengok kita. Ya, sebab tu nanti bila kita tegur cucu kita, kita kata, pasal apa tak ulang kaji pelajaran? Pasal apa tak baca? Pasal apa tak ni kan? Kita kata Datuk pun tengok TV, ya, tak ada baca Quran ke tak ada apa, dia tegur balik. Sebab dia dah tengok kita, dia observe kita. Jadi kalau kita salah cakap pun dia boleh tegur kita balik. Ya, dan kita pun kita, budak ni. Ya, betul juga kata dia. Dan tuan-tuan kena tengok positively kan? Dia kata betul juga. Aku pun tak tak baca, Quran pun tak baca lagi, zikir pun tak baca. Ya, aku suruh dia baca buku ke apa, dia balikkan balik kepada aku. Ya, pulangkan paku buah kerah kita kata. Jadi pada kita. Jadi itulah observation yang dibuat oleh Anas bin Malik. Ya, menunjukkan Anas bin Malik tahu apa yang Nabi buat. 10 tahun dia serve Nabi tuan-tuan. Dan tentulah dia tahu. Kalau Abu Hurairah pun 4 tahun kan. Tapi Abu Hurairah dia full time duduk masjid. Jadi dia tahulah cerita semayang malam Nabi. Kalau Nabi buat di apa kita panggil, Nabi buat di belakang apa ni rumah Fatimah tu lah. Mihrab tahajud kan. Sebab Nabi biasanya tahajud di rumah isteri Nabi. Sekali-sekali Nabi buat di belakang rumah Fatimah. Apa tujuan dia Cikgu Nomah? Pasal apa Nabi buat sekali-sekali kat situ? Untuk membolehkan Cikgu Nomah, ya, cuba. Sebab apa Nabi buat sekali-sekali belakang rumah Fatimah? Untuk bagi apa? Mungkin bagi orang tahu yang buat juga tahajud. Yelah, untuk bagi memang bagi orang tahu tapi untuk bagi peluang apa tu? Nabi Jemaah buat di situ untuk bagi peluang kepada para sahabat untuk ikut ikut solat Ustaz. ya, untuk ikut solat lah ya. Sebab sahabat-sahabat pun ada yang nak ikut Nabi solat kan. Tapi Nabi solat di rumah isteri jadi tak dapat peluang lah. Jadi bila sekali-sekali Nabi buat di belakang rumah Fatimah. Belakang rumah Fatimah tu mihrab tahajud. Orang lelaki masuk Masjid Nabawi ada pangkin. Ya, tak tahulah perempuan tuan-tuan nampak ke tak pangkin tu. Ya, kita tanya apa ni orang lelaki lah, Datuk Osman. Ya, biasa tak nampak pangkin belakang makam Rasulullah dalam Masjid Nabawi. Ada pangkin, ada tempat. Pangkin Ada tu Ustaz. maknanya elevated sikit lah tempat tu. Nampak tak? Perasan Ustaz. Macam mana tak perasan? Tak Siapa perasan. yang perasan? Dr. Saya Syarif perasan? perasan tapi susah nak masuk Ustaz. Tak apa. Dia bukan Ada, masalah susah ada, tak susah. ada. Dia, soalan dia, perasan Ada, ke ada. tak perasan? Nampak tak nampak? Nampak kan? Ada, nampak. Itu dipanggil mihrab tahajud. Dia ada mihrab kat situ. Ya, Oh. itu mihrab. Mihrab tahajud tu ialah tempat Nabi solat, ya, apa ni tahajud sekali-sekala untuk memberi peluang pada sahabat, ya, yang nak ikut Nabi tahajud, barulah Abdullah bin Mas'ud kan. Sahabat-sahabat lain yang ada peluang tu kebetulan mereka lalu di kawasan masjid dengan Nabi tengah baca Quran.
Mereka pun cari dalam masjid, Nabi tak ada dalam masjid. Tengok di belakang rumah Fatimah ada. Itu yang mereka jadi makmum tu. Ya, macam Abdullah bin Abbas, dia boleh ikut Nabi semayang di rumah Maimunah. Kalau apa ni Abdullah bin Abbas ya di rumah Maimunah, kalau Abdullah bin Umar di rumah Hafsah. Sebab kakak mereka ataupun mak saudara mereka adalah isteri Nabi. Bila Nabi bermalam di rumah isteri Nabi, ya, budak berdua ni Abdullah bin Umar dengan Abdullah bin Abbas menumpang tidur. Jadi dia bolehlah tengok Nabi tahajud. Kalau tidak, sembahyang tahajud Nabi diriwayatkan oleh isteri Nabi je lah. Jadi ada sahabat juga meriwayatkan. Ya. Ada pula Abdullah bin Mas'ud kata, aku pernah ikut Nabi sembahyang di mihrab tahajud. Jadi, banyaklah collection cerita tu tuan-tuan. Kalau tidak, ya, berapa orang je yang riwayatkan hadis sebab Nabi tahajud di rumah. Tak ada siapa tahu, kan? Nasib baik ada dua budak yang kanak-kanak yang duduk rumah Nabi tadi, yang bermalam menumpang rumah Nabi. Ada Abdullah bin Mas'ud dan ada beberapa sahabat lain ya yang meriwayatkan hadis ketika Nabi tahajud. Sebab Nabi bila travel, Nabi tak tahajud. Jadi sebab tu kita kata, Nabi kan travel pergi perang 27 kali. Takkan malam perang tu Nabi tak tahajud? Memang Nabi tak tahajud, tuan-tuan. Nabi travelling, orang travel tak sunat tahajud. Ya, pelik kan kita dengar? Tak pelik, tuan-tuan. Memang Nabi macam tu. Ya, Nabi tak tahajud ketika travelling. Ya, pasal travelling ni letih, tuan-tuan. Ya, orang naik unta, ya. Kita tak letih lah pasal kita naik kapal terbang. Duduk hotel hotel mewah kan, kita tak terasa lah, ya. Nak buat tahajud tak salah, tapi Nabi tak buat. Ya, jadi kalau tak buat tahajud, kita ganti dengan buat apa, tuan-tuan? Apa kita buat ganti? Tahajud tak sunat, kalau nak buat tak salah, ya, dia harus. Nanti Kak Nurul tanya, apa hukum dia? Hukum dia harus. Ya, tapi Nabi buat tak? Nabi tak buat. Mana nak buat? Follow Nabi ke yang Nabi tak larang? Dah tentulah yang follow Nabi, Nabi tak buat. Jadi oleh kerana kita bangun juga malam, contoh. Jadi oleh kerana tahajud tu tak sunat, yang sunat apa dia, tuan-tuan? Membanyakkan apa? Solat witir. Solat witir lah, tuan-tuan. Solat witir kan boleh buat sampai 11 rakaat boleh. Jadi solat witir tu yang kita tambah kan. Kita tukar je niat. Instead of tahajud 8 rakaat, ya, kita buat witir 11 rakaat. Kalau tak larat 11, 9. Kalau tak larat 7, 5, 3 kan. Semua dalam bilangan ganjil boleh. Jadi maknanya kita boleh banyakkan zikir kan, ya, boleh baca surah Yasin. Surah Yasin antara surah yang memang sunat dibaca pada waktu malam. Ya, jangan fokus malam Jumaat sajalah. Sebab kadang-kadang malam Jumaat kita tak sempat kan pasal nak baca surah Kahfi. Ya, jadi malam-malam lain tuan-tuan boleh baca. Ya, baca malam Rabu, malam Khamis, malam apa-apa bacalah. Ya, sebab memang ada hadis disebut oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsir dia, tuan-tuan, ya, disebut. Ya, man qara'a surah Yasin, man qara'a surah Yasin atau man qara'a al-Yasin fi lailatin. Siapa yang baca surah Yasin pada satu malam, pada waktu malam, asbaha maghfuran, insya-Allah besok-besok hari, ya, bila terbit fajar, tuan-tuan, sebab dia baca waktu malam. Waktu malam tu bila? Sebelum terbit fajar. Asbaha maghfuran. Jadi bila dia berpagi-pagi, asbaha kita dah belajar tadi, terbit fajar, Allah ampunkan dosa dia, tuan-tuan. Mudah-mudahan. Ya, ada galakan lah, ya. Walaupun hari ini ada pertikaian, ya, tapi disebut banyak oleh para ulama kita, termasuk Ibnu Katsir. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir pun bukan calang-calang anak, tuan-tuan, ni calang-calang ulama. Ya, ni orang hebat, ya. Ahli tafsir, ahli hadis, ahli sirah kan. Jadi bila dia riwayat tu dia dah pilih-pilih dah tu. Walaupun riwayat tu tak kuat, katalah riwayat tu dhaif sekalipun, ya. Tetapi kerana dia tidak bertentangan, ya, dengan hadis-hadis yang lain yang lebih sahih, ya, dan dia tidak bersalahan dengan apa kita panggil prinsip agama, boleh tak amal? Amal lah, mudah-mudahan. Kita sangka baik orang yang baca, mudah-mudahan, ya, waktu subuh nanti, maknanya masuk waktu fajar, amalan dia pada malam itu Allah ampunkan, tuan-tuan. Ya, antaranya, ya, kerana dia buat ibadah tadi lah, termasuk membaca surah Yasin. Boleh baca. Jadi kalau kita travelling, kita bangun awal kan, sebab tidur awal, sebab kita pergi winter kan, tuan-tuan pergi tengok anak ke, tengok anak buah ke kan, kat UK ke, dekat US ke, kat mana-mana tu, pergilah, tak ada masalah. Jepun ke, Korea ke kan, ada musim sejuk. Jadi bila kita pergi itu malam panjang kan, memanglah, ya, dia punya daylight dia siang pendek. Ya, pukul apa kita panggil, ya, subuh kan, ya, pukul pukul 8 baru terbit matahari, pukul 8. Ya, mungkin 8 lebih pun ada. Saya pernah tak ingat kat mana, ya. Di Spain ke di Portugal ke, tuan-tuan, ya. 8 lebih baru baru terbit matahari. Ya. Jadi maknanya maghrib awal, ya. Maghrib pukul 5 lebih sikit je. Jadi maksudnya panjang malam tu. Jadi bila kita tidur awal, tuan-tuan, kita pula boleh jamak kan. Jadi kalau nak tidur awal, jamak takdim lah.
Maghrib je masuk terus sembahyang siap-siap. Ya, apa ni jamak takdim. Maghrib dengan isyak. Nak jamak takhir pun boleh juga kan. Tapi lambatlah sikit isyak tu. Jadi boleh kita pilih jamak takdim. Ya, tidur awal. Bila tidur awal, bangun awal. Nak baca apa? Baca surah Yasin boleh. Ya, kalau surah Sajadah dengan surah Muluk, kita kena baca sebelum tidur. Ya, sebelum tidur kan. Tapi kalau surah Yasin boleh baca selepas bangun malam. Ya, kita boleh baca surah Yasin, boleh tambah solat apa witir, boleh zikir, boleh apa macam-macam tuan-tuan boleh buat. Ya, jadi tak adalah orang kata, oh kalau macam tu rugilah ustaz sebab bila kita travel tak boleh tahajud. Tahajud yang bukan tak boleh, tahajud tak sunat, tak muakkad. Tapi ibadah lain kan banyak lagi. Macam itulah tuan-tuan. Dia tak ada tak ada apa kita panggil, tak ada isu, tak ada apa benda nak buat, macam-macam boleh buat. Okey, ya. Kita selesai pada hadis yang ke 1590. Ada apa-apa soalan? Last, kalau ada soalan silakan sebelum kita tamat. Ada apa-apa? Tak ada ya. Kalau tak ada apa, Haji Mak Syah silakan. Ucapan penutup. Kalau Ya, ada, ya. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz ya Sama-sama. pada malam ni dan semua jemaah yang ada. Hanya apa ni Haji Nazri dan Haji Masyidah. Terima kasih banyak Sama-sama. kepada semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih juga ya Haji Nazri dan juga Haji Masyidah dan tuan-tuan perempuan semua. InsyaAllah jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.